kecilnya 250 gram emas ni. Besar tapak tangan saya je. Jadi, kalau tuan-puan beli pada Januari 2024, harga dia adalah sekitar RM81,000. Dan kalau hari ini tuan-puan nak jual, harga dia sekitar RM102,488. Bila dah tolak spread 6%, maka tuan-puan boleh nampak perbezaan harga sebanyak RM21,488 ataupun keuntungan bersih sekitar 23% dalam jangka masa kurang daripada 1 tahun. Semestinya, ramai orang yang nampak keuntungan dari kenaikan harga emas yang naik mendadak dalam tahun ni. Jadi, adakah tuan-puan patut jual emas bila harga emas naik? Emas ni tuan-puan, dia bukan macam saham. Beli harga rendah, jual harga mahal. Tapi emas lebih kepada simpanan. Jadi pastikan tuan-puan jual emas ni dalam 3 situasi sahaja. Ingat, yang pertama, bila tuan-puan dah capai matlamat simpanan. Contohnya, tuan-puan nak kahwin, tuan-puan nak tunaikan haji ataupun sebagai dana persaraan. Yang kedua, tuan-puan nak tukarkan emas ini kepada aset yang lebih baik. Contohnya, tanah, kebun buah ataupun rumah yang nak dibuat homestay bagi memberikan tuan-puan pendapatan yang pasif. Yang ketiga, tuan-puan boleh jual emas ni andai kata tuan-puan dah habis duit simpanan ataupun dana kecemasan. Dapat sesuatu? Jadi ingat, sebelum nak jual, pastikan 3 perkara ni. Bagi yang nak saya bantu alihkan kekayaan kepada aset emas di Public Gold dengan cara yang mudah, murah dan juga patuh syariah, maka tuan-puan boleh klik link di bio saya. Dekat Public Gold, tuan-puan akan dapat emas fizikal, bukannya sekadar nombor, kertas ataupun surat pajak. Jadi, nak saya bimbing dalam simpanan emas? Klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya. Cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas.